Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awal Sekolah Sejahtera. Saya Aidin Hafiz bin Nik Muhammad Nazmi dan saya Mina Aminah. Kami merupakan wartawan daripada Kelab TV PSS SK Wawasan Ramadan 2. Pada hari ini kami berdua akan membawakan liputan langsung dari Dewan Citra Wawasan sempena sambutan Hari Guru. Seluruh warga sekolah berhimpun bagi menghargai jasa dan pengorbanan guru-guru tercinta yang telah banyak berbakti dalam mendidik dan membentuk generasi masa depan. Bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Sambutan ini juga bertujuan untuk memupuk semangat dan kasih sayang antara murid dan guru. Suasana dalam Dewan sangat meriah kerana murid sesi pagi dan sesi petang bergabung untuk sama-sama menyambut Hari Guru. Para pasukan, para tabir dan guru-guru sudah mengambil tempat duduk di atas pentas untuk menyambut Hari Guru peringkat SK Wawasan. Kelihatan guru-guru SK Wawasan berwajah ceria mengenakan pakaian pada hari ini, iaitu jika aku bukan seorang guru. Pesanan moral yang bermanfaat untuk kehidupan mendatang kami. Kami guru Malaysia, berikan dan berjanji berdiri dan memimpin putra putri negara kita. Ada cerita duka, kami tumpahkan setia negara kita, panduan hidup kami semua. Kini marilah kita saksikan beberapa persembahan istimewa dalam kalangan murid-murid sebagai tanda penghargaan kepada para guru. Apa yang lebih menarik ialah terdapat guru-guru yang sporting untuk membuat persembahan pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Terpandang wajahmu yang beruk-sayu, bagaikan laut yang tak bertepian. Biarpun kepahitan pernah engkau rasakan, tidak pun engkau merasa jenuh mengasuh dan mendidik murid-muridmu sehingga menuju kejayaan. Merupakan wartawan daripada Kelab TV PSS SK Wawasan Seremban 2. Sekarang bersama saya ialah Tuan Guru Besar SK Wawasan Encik Syahrul bin Sukiro. Baiklah Tuan Guru Besar, bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan, boleh Tuan Guru Besar kongsikan ucapan ringkas kepada semua insan yang digelar sebagai guru? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua guru Sekolah Kebangsaan Wawasan yang saya kasihi. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan
selamat Hari Guru kepada semua guru Sekolah Kebangsaan Wawasan Seremban 2. Teruskanlah kerja-kerja cikgu dengan kerja buat yang terbaik demi kemenjadian murid Sekolah Kebangsaan Wawasan. Dan saya mengharapkan semoga cikgu akan terus dipermudahkan segala urusan cikgu dalam melaksanakan tugasan hakiki yang terbaik untuk SK Wawasan. Baiklah, terima kasih banyak guru besar kerana sudi ditemu ramah pada hari ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya, Mariam Alia binti Muhammad Rekhi. Bersama saya sekarang ialah murid-murid perempuan SK Wawasan Seremban 2. Boleh bagi ucapan ringkas sempurna Hari Guru? Saya dari wakil-wakil murid SK Wawasan ingin memohon maaf jika kasar bahasa dan atas kesilapan yang kami lakukan. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Bye. Saya Firuz Sukair merupakan wartawan daripada Kelab TV PSS SK Wawasan Seremban 2. Sekarang bersama saya ialah murid-murid dari tahun 4. Baiklah, boleh awak semua kongsikan ucapan ringkas sempena sambutan Hari Guru pada hari ini? Saya mahu mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik kami tanpa kenal penat lelah. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di SK Wawasan Seremban 2. Terima kasih atas ucapan yang sangat bermakna itu. Terima kasih. Hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terlentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Dengan itu, tamatlah sudah diputar khas sempena sambutan Hari Guru dari peringkat SK Wawasan. Mohon maaf dari kami dan jumpa lagi di lain siaran. Di kesempatan ini, Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua pendidik di seluruh negara. Teruskan menjadi obor ilmu yang menyinari generasi akan datang. Sekian daripada kami di Kelab TV PSS SK Wawasan Seremban 2. Jumpa lagi. Bye. Kami Wakil Guru SK Wawasan mengucapkan